Kalau kita nak mengatur orang pun, kita tengok diri kita dulu. Saya nak tanya dekat sini lah yang berhormat semua. Kedah. Menteri Besar Kedah memegang Exco juga kewangan. Saya baca punyalah banyak 6. Pengurusi Jawatankuasa Perancangan Negeri, Pengurusi Jawatankuasa Haluan Tanah, Mineral, Pengurusi Jawatankuasa Hasil Bumi, Pengurusi Jawatankuasa Kewangan, Pengurusi Jawatankuasa Syarikat Berkaitan Kerajaan, Pengurusi Majlis Tindakan Ekonomi Negeri, Pengurusi Pembangunan Kedah, Jawatankuasa Kerjasama Luar. Lebih kurang 7 pimai-pimai tangtu. Yang amat berhormat Menteri Besar Terengganu. Kewangan pun dia pegang Terengganu. Apa hal ni? Saya ni bulan puasa kalau boleh tak nak naik angin, tapi sabar je lah. Last kali Menteri Besar Kelantan. Kelantan. Menteri nak tanya. Pertama sekali saya nak kata bahawa di negeri pembangkang sendiri. Memerintah berapa kali jadi Menteri Besar, dia pun pegang lebih daripada satu portfolio, tak ada masalah pun. Bila nak bercakap bahawa reformasi Perdana Menteri tak boleh buat Menteri Kewangan, terpulang pada Perdana Menteri lah nak jadikan siapa Menteri Kewangan. Bukan saya nak kumpul jawatan kat saya. Pasal bila struktur di pusat macam tu, turun di bawah, kita kecil, dah 10. Tempat saya 11. Mereka 28. Jadi seorang kena pegang banyak lah. Itu. Struktur negeri ada yang tak ada di persekutuan pun. Saya susunan tu kita susun ikut keperluan. Ada orang faham lagu ni, dia kata pegang banyak portfolio tu banyak gaji. Itu tak betul, gaji dia banyak tu ya. Kalau saya pegang 100 portfolio, gaji saya banyak tu ya.